So guys, selamat datang ke hari yang ketiga. Sebenarnya hari ketiga ni tak ada apa sangat lah, sebab hari last kan, nak buat apa kan. So sekejap lagi ada sesi interview dari saya punya acu. Lepas tu, lepas belum balik, semua orang akan pergi ke kedai Pak Mat Western sebelum balik. Okay, itu saja. Alia, apa benda rahsia Abang Koi yang sebelum kahwin tak tahu, dah kahwin baru tahu. Sebelum kahwin gila. Bagi satu lah. Mau. Tak ada rahsia antara kita. Bukan tak ada rahsia, maksudnya bukan rahsia. Perangai ke? Macam kumpul dia. Macam cinta lain. Dah ni ada perangai, mesti ada. Perangai. Satu. Buat kentut. Okey. Apa benda Alia buat bila dengan dia? Apa yang Alia buat kalau dia merajuk? Bila Alia. Okey. Paling lama dia pernah merajuk ke belum? Paling lama kita ada kali lah. Kalau pagi dia petang tu, dia senyum lah. Apa kelemahan dia yang muncul tahu? Alah merajuk pun boleh buat lah. Ajak makan rumah. Okey. Apa berapa tinggi Alia? Aku lima kan. Okey. Apa makanan kegemaran Alia? Makanan favourite yang hari makan di kedai. Itu apa? Paling dia suka. Tak. Kalau di kedai, nasi goreng, paprik ayam. Kalau di rumah, sambal. Apa artis kegemaran Abang Koi? Jamak Abilah lah kalau penyanyi. Saiz kaki Abang Koi? 6. Saiz pinggang Abang Koi? 36. Sebelum kami balik ke rumah masing-masing, kami singgah dulu ke Pak Mat Western. So, saya nak pergi retin lah kan, retin. Apa nama dia? Pergi bilik cottage ni kan, macam mana dia punya persekitaran semua tu kan, dia punya facility semua tu. Saya rasa saya boleh bagi 10/10 sebab mantap gila. So kalau korang nak buat film ke apa, korang boleh lah datang ke sini ya. Okay, itu saja. Kami deh 25 is the right.